Apa penyakit akalah? Penyakit makan banyak. Dia makan banyak. Orang panggil apa? Gemuk. Nak berjalan, nak bangkit tak larat apa? Aku ada penyakit makan banyak. Allah, tuan-tuan, dia makan 5 pinggan. Setala besar dia. Ya. Lepas tu badan gemuk, nak berjalan tak larat. Setan pun bila dia kena zikir, dia kena penyakit ni, dia nak bergerak tak boleh. Dia cukup takut. Kalau kita zikir, dia lari lagi jauh. Dia lari jauh. Tuan-tuan azan, cium dia jauh pergi. Lagi dia main pula. Berhenti azan dia main pula. Setan ni macam ayam. Halau sat lagi dia main balik. Gitulah setan. Kan? Jadi setan ni, dia cukup takut dengan orang berzikir. Dia cukup takut. Dengan ahli zikir. Kerana apa? Bagi setan, zikir ni seperti makna orang kena penyakit akalah. Penyakit gemuk, lebih gemuk, makan banyak. Menyebabkan badan dia tak ada kekuatan, makna nak kacau orang. Jadi banyakkan zikir. Kan?